Mas Cottage. Kita menginap di sini di Pulau Samosir. Setelah kami menaiki feri motor ini dan kami sampai ke Mas Cottage dari pelabuhan di Samosir menuju ke hotel ini sekitar 18 kilo. Kami makan masa hanya 40 minit. Kami naik motor sampai ke Mas Cottage di chalet kami. Harga kami dapat ni sekitar dalam RM100. Kami booking melalui trip.com. Memang tempat ni cantik, memang memudahkan kita nak buat aktiviti air. Jom kita lihat dari atas dari Mas Cottage di Pulau Samosir. Pulau Samosir ini unik kerana ia bukan sekadar pulau biasa, ia sebenarnya terbentuk daripada letusan gunung berapi purba yang mencipta Danau Toba kira-kira 75,000 tahun lalu. Bayangkan sebuah pulau yang wujud di tengah danau yang juga bekas kawah gunung berapi terbesar di dunia. Subhanallah, keindahan ciptaan Allah ini benar-benar luar biasa. Setibanya di pelabuhan Pulau Samosir, kami disambut dengan suasana kampung tradisional masyarakat Batak Toba. Rumah-rumah terbentuk segitiga dengan bumbung melengkur tinggi, dikenali sebagai rumah bolon, berdiri megah dengan ukiran halus dan simbol adat yang diwarisi turun-temurun. Penduduknya ramah, senyuman mereka mengiringi dengan setiap sapaan horas, ucapan salam khas masyarakat Batak. Antara tempat menarik yang sempat kami singgahi ialah Tomok, sebuah perkampungan budaya terkenal dengan makam Raja Sidabuta dan patung kayu legenda Segala Galek. Tidak jauh dari situ kami juga singgah di Ambarita, iaitu pelabuhan terdapatnya batu persidangan Raja Sialagan, tempat berziarah di mana perbicaraan hukuman dijalankan pada zaman dahulu. Inilah perjalanan kami nak menuju ke rumah lama budaya masyarakat Batak Toba. Dan inilah suasana perjalanan kami nak menuju ke pelabuhan Ambarita. Dan inilah pelabuhan Ambarita nak menuju ke Parapat. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiah Backpackers dan kita jumpa lagi di next video akan datang.